Assalamualaikum, Vanakkam, Dajahau dan salam sejahtera. Saya Azali Arif selaku wartawan pada hari ini ingin melaporkan tentang Majlis Watika Pelantikan SMK Keramas sesi 2026. Majlis ini dilakukan untuk memberi pengiktirafan rasmi sambil itu meningkatkan tanggungjawab mereka untuk melakukan tugas mereka. Baiklah, saya di sini dengan Ketua Pengawas SMK Keramas iaitu Faiz Alham. Faiz, sebagai Ketua Pengawas, apakah harapan atau impian yang awak harapkan kepada barisan kepimpinan tadi? Saya mengharapkan kita akan fokus kepada memperkukuhkan lagi peranan pengawas dalam bidang kepimpinan. Manakala harapan saya untuk keseluruhan badan kepimpinan yang lain, saya mengharapkan kita boleh membina sebuah kerjasama mana saya yakin dan pasti apabila kerjasama dapat dibina, maka badan kepimpinan yang lain juga akan mendapat manfaat dan seterusnya kita mampu membantu guru-guru dan rakan-rakan yang lain. Baiklah, terima kasih Faiz Adam. Sekarang saya berada dengan Kasih Elzara selaku Ketua Pengawas PSS. Baiklah Kasih, apakah matlamat saudari sebagai Ketua Pengawas PSS? Selaku Ketua Pengawas PSS ialah untuk menganjurkan aktiviti-aktiviti yang menarik, permainan ria dan juga lawatan ke pesta buku antarabangsa. Terima kasih Kasih Elzara. Sekarang saya bersama Arina Hasha selaku pengerusi PRS. Baiklah Arina, sebagai pengerusi PRS, bagaimanakah saudari mahu merancang untuk memainkan peranan sebagai pengerusi? Baiklah, saya selaku pengerusi PRS, saya akan memastikan semua ahli PRS akan komited dengan segala tugas yang diberikan. Selain itu, saya juga akan memastikan PRS berada dalam keadaan yang berdisiplin, bersasiah dan berwawasan. Terima kasih Arina Hasha. Barisan Pemimpin Muda Sekolah Menengah Kebangsaan Keramas. Di sini dengan Puan Rubiah binti Jusoh, Guru Penolong Kanan HEM. Baiklah Puan, apakah impian Puan terhadap badan kepimpinan sekolah? Saya mewakili pihak sekolah lah. Harap agar badan kepimpinan sekolah dapat menjadi contoh teladan yang terbaik kepada semua warga sekolah lah, maksud saya. Okey, tunjukkan sikap bertanggungjawab, amanah dan juga daya kepimpinan yang terbaik dalam setiap tugasan yang diberikan. Selain daripada itu, saya berharap pemimpin, murid juga dapat menjadi jambatan yang berkesan antara pihak sekolah dan pentadbir. Gunakan peluang kepimpinan ini sebagai satu platform yang boleh membantu menyelesaikan sebarang permasalahan yang dihadapi oleh murid. Inilah pemimpin yang proaktif, kreatif dan ada daya inovasi yang boleh menjadi contoh terbaik kepada semua warga sekolah. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih semua. Terima kasih Puan Rubiah. Terima kasih kepada saudara dan saudari atas perkongsian sebentar tadi. Maka berakhirlah episod kita pada hari ini. Saya Azali Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.